Siapa pakai kereta Proton Pro 2 pasanglah Mohawk subwoofer. Baru masuk, barang baru, bukan barang lama. Ni memang baru masuk guys. Subwoofer brand Mohawk IMAX series dah keluar yang baru untuk 2026. Kereta Pro 2 Proton ataupun apa-apa kereta lah nak cari subwoofer untuk kereta korang, tapi tak nak yang under seat, tak nampak, tak boleh nak show off. Boleh pasang satu set subwoofer. Cari MS 8 RTB dengan MS 10 RTB. Yang ni saiz 8 inci dan satu lagi saiz 10 inci. Korang boleh pilih nak yang mana. Subwoofer ni guys, korang boleh pasang dekat bahagian bonet belakang kereta. So nanti kalau pergi lepak, boleh menunjuk dengan member. Kalau pasang under seat, tak boleh show off kat member kau. Yang pasang under seat ni guys, pasang brand biasa je. Sebab tu tak nak show off. MS 8 RTB saiz 8 inci harga RM799. MS 10 RTB saiz 10 inci harga RM899 untuk satu set. Siapa pakai kereta Proton Pro 2 pasanglah Mohawk subwoofer. Baru masuk, barang baru, bukan barang lama. Ni memang baru masuk guys. Dia punya bunyi guys memang padu. Dah kata subwoofer, kaki-kaki duga yang berdentum dalam kereta tu, korang boleh pasang subwoofer Mohawk IMAX series. Mantap tak mantap, pada tak pada, Mohawk is the best. Jarang-jarang Mohawk kelakar pada cikai. Nak buat pemasangan apa-apa, Roger aku.